Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya, Nur Adriana Batrisha, ingin mengadakan sesi wawancara sempena Minggu Sains dan Matematik. Minggu ini penuh dengan pelbagai aktiviti yang sangat menyeronokkan. Sebagai contoh, kita ada pameran, aktiviti pertandingan kuis dan aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan dengan matematik dan sains. Jadi, marilah bersama saya untuk menemu bual beberapa pelajar yang menyertai program ini. Okey, hari ini saya bersama saudari Veronica Alicia dari kelas 4A. Apakah yang saudari jalankan pada hari ini? Pada hari ini kami jalankan pameran dan juga beberapa eksperimen. Sebagai contoh, kami ada pameran bridge building yang akan kami menguji kekuatan dia. Adakah aktiviti ini sangat penting untuk menarik minat pelajar dalam bidang sains? Pada pendapat saya, ya, ini amatlah penting kerana mereka dapat banyak manfaat apabila melihat apa yang mereka boleh buat dan mereka boleh uji. Okey, terima kasih saudari. Bersama saya, saudara Ahmad Fazli daripada kelas 5A. Okey, saudara, apakah pendapat saudara tentang tujuan program ini diadakan? Pada pendapat saya, tujuan program ini diadakan untuk menarik minat pelajar tentang sains dan teknologi kerana ramai remaja berfikir bahawa sains dan teknologi sesuatu yang merumitkan. Adakah saudara mempunyai sebarang harapan tentang bidang sains dan matematik ini kepada pelajar lain? Pada pendapat saya, pelajar patut memupuk minat dalam sains dan teknologi dan matematik. Kerana pada zaman sekarang, sains dan matematik amatlah diperlukan. Okey, terima kasih atas pendapat yang saudara kongsikan sebentar tadi. Bersama saya, saudari Putri Anis Farhana binti Rubiadi. Okey, saudari, bolehkah saudari berkongsikan pengalaman saudari ketika menyertai aktiviti-aktiviti yang diadakan? Pada minggu ini kami mengadakan aktiviti STEM. Ianya sangat membantu untuk kemahiran berfikir murid-murid di sekolah ini. Kami juga telah mengajar pelbagai aktiviti seperti hands-out eksperimen. Okey, apakah harapan saudari kepada pelajar-pelajar lain terhadap bidang ini di masa depan? Saya berharap pelajar-pelajar lain akan memanfaatkan Minggu STEM ini untuk menggunakannya di kehidupan seharian mereka. Okey, terima kasih saudari. Sama-sama. Bersama saya, saudari Gracia Anak Gabra dari kelas 4A. Saudari, apakah pendapat saudari tentang tujuan Minggu STEM ini diadakan? Pada pendapat saya, tujuan Minggu STEM ini diadakan untuk memupuk murid dalam menarik minat hal yang berkaitan dengan STEM. Apakah harapan saudari terhadap bidang sains dan matematik ini di masa depan? Harapan saya adalah agar para murid boleh menceburi dalam bidang STEM ini kerana kita sekarang memerlukan murid-murid yang boleh memajukan lagi ekonomi kita. Okey, terima kasih saudari. Sama-sama. Terima kasih kepada pelajar-pelajar yang sudi berkongsi pengalaman dan pendapat mereka pada hari ini. Murid-murid Minggu Sains dan Matematik ini bukan sahaja memberi ruang kepada kita untuk mempelajari melalui aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan, tetapi telah membuka ruang kepada kita untuk mengetahui kepentingan sains dan matematik dalam kehidupan seharian. Daripada roket ke eksperimen, dari nombor ke formula, semuanya bermula dari satu persoalan, bagaimana dan kenapa. Saya, Nur Adriana Batrisha, berharap agar semua pelajar mempunyai minat yang mendalam dalam bidang sains dan matematik supaya dapat melahirkan generasi-generasi yang lebih baik di masa depan. Sekian daripada saya, terima kasih.